Syarikat perusahaan mikroalge, Algetech Group menjangkakan kajian alge untuk biofuel akan memakan masa 3 hingga 5 tahun akan datang untuk merealisasikannya. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Syed Isa Said Alwi berkata, dari sudut teori, alge untuk biofuel adalah tidak mustahil, tetapi yang penting adalah sama ada kos menjalankan kajian tersebut efektif atau tidak. Dalam satu temu bual dengan Bernama TV, beliau menjelaskan syarikat itu kini sedang membuat satu kajian bagi menghasilkan satu kemudahan bersepadu yang dapat menghasilkan 3 kemudahan alga iaitu novel antioxidants, functional food dan biofuel. Katanya biomass adalah bahan yang menghasilkan tenaga atau minyak biofuel dan jelasnya harga biomass di pasaran kini tidak boleh melebihi 40 sen dolar Amerika sekilo. Jadi nak menghasilkan satu benda dengan harga 40 sen US kilo, you bayangkanlah nak kena bagi baja, nak kena bagi air, nak kena sedut, nak kena macam-macam. Jadi tak banyak lagi orang yang boleh buat. Jadi untuk kegunaan untuk biomasa pada pandangan Algetech akan mengambil masa beberapa tahun lagi. Jelasnya lagi, kalau dilihat dari sudut prospek pengeluaran LG di Eropah, kajian ini melibatkan lebih kurang 1 trilion euro setahun. Dalam perkembangan lain, LG Tech turut akan melancarkan jenama dan produk terbaru berasaskan LG Spirulina pada hujung Mac tahun ini. Jelasnya walaupun produk Spirulina sudah banyak di pasaran, namun beliau percaya kelebihan produk mereka adalah pada kualiti dan kejujuran produk. Kesedaran market di atas produk itu sendiri kurang. Sebab apa orang makan spirulina, datang daripada mana spirulina tu dia tak tahu. Dia tak tahu asal usul. Dia tahu tengok dekat botol tu, ini ada ni, baguslah makanlah. Kita tak pernah periksa tak betul ke tidak benda ni. So saya nampak dari segi transparansi dan kejujuran produk, kita akan menang di situ. Sebab apa, kita ada kolam kita sendiri, kita tanam sendiri. So spirulina tu kita hasilkan sendiri, walaupun kolam kita di Thailand tapi di bawah pengawalan kita. Katanya kolam spirulina syarikat itu terletak di Thailand dengan keluasan 4 hektar, 2 hektar di Bangkok dan 2 hektar lagi di Chiang Mai. Dan beliau tidak menolak kemungkinan membuka kolam tersebut di Malaysia jika permintaan meningkat. Jelasnya kolam LG yang terletak di Taman Teknologi Malaysia adalah bagi penanaman LG jenis Hematococcus bagi menghasilkan astaxanthin. Kata Syed Isa, kolam seluas 2 hingga 5 hektar itu dijangka dapat menghasilkan 20 tan Hematococcus sebulan. Penghasilan astaxanthin dari LG jenis Hematococcus itu akan bermula pada April 2009. Astaxanthin adalah satu antioksida yang jauh lebih baik dan mahal berbanding spirulina yang boleh digunakan untuk penghasilan produk kesihatan. Baiklah, nampaknya laporan itu tadi mengakhiri buletin Bernama TV malam ini dan kami tinggalkan anda dengan visual amalan mistik kuno yang bermula sejak abad yang ke-13. Tarian mistik ini ditarikan oleh golongan Dawis yang mencerminkan kepercayaan, kebudayaan dan sejarah Turki. Dengan itu, salam hormat daripada saya Nur Nisam Sila Osman dan rakan penyampai saya Nur Huda Kasim. Assalamualaikum dan selamat malam.